Ha. Okey, mula-mula. Assalamualaikum Ustaz. Okay, waalaikumsalam. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alana min wazairi rahmatika ya Rabbi min Rabbi Yasirli amri wa luludatan min lisani yafqahu qawli atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Amin. Okay. Ijaz. Okay, طيب كيف حالكم الآن؟ Alhamdulillah. Insyaallah اليوم سنواصل الدراسة في اللغة العربية في المادة ما موضوع الآن؟ عيد الأضحى. Hari ini kita akan belajar mengenai Aidil Adha untuk kemahiran membaca. Okey. Sebelum kita mula, Ustaz nak memperdengarkan kepada korang satu lagu. Okey, lagu ni. Sorry. Awalnya. Okay. Ready? Tasrif dan Al-Amr. Ini adalah tasrif daripada fi'il amr. Sudah lama aku lupa. Pusing. Ya, juga jiwang-jiwang sikit. ثم فعلا وصول عملو أدي فعلي أنتم فعلا أنتم فعلا فعلوا أما أزمرها بابي Adaiya aku bersamamu, cinta sejati yang bahagia cetai. Okay. Ini adalah tasrif daripada fi'il amar. Dia cakap buat. If'ali seorang buat. Dia buatlah. If'ala dua orang buat. Tiga orang buat. Ini untuk lelaki. Okay, yang ni untuk lelaki. Kemudian if'ali fi'il amar untuk perempuan. Kamu buatlah. If'ala untuk dua orang perempuan. If'alna untuk tiga lebih. Jadinya hari ini kita akan masuk kepada bahagian fi'il, iaitu bahagian ayat. Cuba kalau tengok buku muka surat 45. 40 berapa tadi? 42. Muka surat 42. Muka surat 42. Okey. Ada orang cakap saya sakit. Kalau nampak tak perbezaan dekat sini? Dia punya huruf dia berbeza. If'al berbeza, if'ala berbeza, if'alu berbeza. Kan, nampak tak? Dalam bahasa Arab ni dia ada tiga kan. Fi'il madhi, benda yang dah lepas. Fi'il mudhari, benda yang sedang berlaku. Fi'il amar yang kata suruh sekarang. Jadinya ada tiga. Yang ni fi'il amar. Dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari dengan fi'il amar. Okey? Okey, hari ni korang akan dengar dan cuba baca apa yang terkandung dekat dalam buku teks. Hari ini korang fokus kepada ayat sahaja. Fokus kepada ayat. Nampak tak? Bukan surat 42 tu. Nampak dekat atas tu? Semalam kita dah belajar mengenai istami'u ilal jumlah summa uraddiduha. Kita dah baca dah semalam ni. Betul tak? Betul kan? Semalam kita dah baca yang bahagian alif. Hari ini kita akan baca bahagian ba. Okey. Dengar Sediakan pensel pula pen, pensel, pen. Kemudian korang akan letak nombor dekat situ.
Faham tak? Tak faham lagi? Ya. أولئك فقراء Wahid, yang pertama ulaika fuqara. أولئك فقراء Apa dia? Yang pertama letakkan tanda right. Dengar speaker tu, dengar suara tu. Lepas tu kalau ayat tu kalau tandakan right pada ayat yang disebutkan. Boleh? Dapat tak? Ada yang tak lambat Apa lagi? tengah? Dapat tak? Bagus. Okey. Kita ulang balik. Ba. أستمع إلى الجمل ثم أضع علامة الصحيح. Letakkan tanda ba. واحد Right. Okey, yang pertama. أولئك فقراء Tanda right. أولئك فقراء. Wow, laju. Kenapa tu kata empat? Mana pakar? panas. Mana? Kedua. هؤلاء خالات. Bagus. هؤلاء خالات. Apa maksud dia haula'i khalatun? Apa maksud dia? Di sini. Sebutkan. Mana mic tadi tu? Ni Ustaz. Cuba sebutkan. Haula'i cuba sebutkan. Haulai kholatun. Maksud dia? Mereka itu Mereka itu khalatun mak saudara. Bagus, pandai. Okey, seterusnya. ثلاثة. هؤلاء مسلمون. هؤلاء مسلمون. Okey, apa cuba sebutkan yang tadi tu. Mana dah? Ni nombor 3. Okey. Sebutkan. Cuba baca. Haula'i muslimuna. Maksud dia haula'i Mereka. Itukah ini? Itu. Ya betul, ini. Ini mereka? Ini Ini. Orang-orang Islam. Bagus, pandai. Okey, seterusnya. أربعة. Okey, seterusnya yang keempat. نحن نجتمع. Nahnu نحن نجتمع. buku mana? Maksud dia, cuba baca. Mana? Nahnu. Baca. Nahnu natajami'u. Maksud dia? Maksud dia Nahnu apa dia? kami Najtami'u apa dia? Apa maksud najtami'u? menjadikan Najtami'u berkumpul. berkumpul. Pandai. Bagus. Okey, seterusnya. نحن نصلي صلاة العين قبل الذبح. Maksud dia? Nahnu kami nusolli solat Aidil raya qabla apa qabla? Qabla. Sebelum apa dia? Sebelum korban. Cuba sebutkan. نحن نصلي صلاة العين قبل الذبح. Okey, cuba sebutkan. Nahnu nusalli salata idi qabla zabhi. Maksud dia? Kami solat sebelum sebelum ibadah pada korban. Bagus, pandai. Okey, seterusnya ada lagi tak? Tak ada dah. Ada lagi dekat bawah satu. Kita pergi dekat bawah satu lagi. Kita sambung lagi. Dekat bawah tu. Nampak tak? Okey, bagus. Budak-budak anak-anak semua bijak, pandai. Okey, masuk pergi gym pula. أستمع إلى الجمل ثم أضع رقما صحيحا. Dia buat apa? Dengar istami', kemudian letakkan nombor yang sahih. Sahih tu maksud dia maksud apa? Sahih. Apa maksud sahih? Betul. Okey. Ready. واحد. Wahid. Yang pertama. نحن نصلي صلاة العيد قبل الذبح.
Tengok mana. نحن نصلي صلاة العيد قبل الذبح. Jangan keliru. Nahnu nusalli salatul Eid. Betul. Yang kedua, نحن نعد الأطعمة في الصباح. maksud dia apa? Al-at'imah. نحن نعد الأطعمة في الصباح. Nahnu nu'iddu, kami menyediakan al-at'imah, makanan fi pada sabah, waktu subuh. Nampak tak? ثلاثة. Yang ketiga, هؤلاء الأعمام يصلون في المسجد. cuba sebutkan sama-sama. Haula'i. Apa dia? هؤلاء الأعمام يصلون في المسجد. Okey, cuba sebut apa namanya? Haula'i a'mamu yusalli. Salli ke yusalluna? Fi masjid. Okey, bagus, pandai. أربعة. Yang keempat, هؤلاء خالات. haula'i. هؤلاء خالات. Okey. Sebutkan khalatun. Maksud dia apa? Mereka ini ibu saudara. Bagus. Okey. Semua dah dapat kan? Ada lagi tak? Ada dua lagi. Okey. خمسة. Yang kelima pula, أولئك فقراء. ulaika فقراء. ستة. يوزع الرجل اللحوم على الفقراء. apa dia? يوزع الرجل اللحوم على الفقراء. Dia mengagikan dah. Apa dia? Dah habis dah? Okey, alhamdulillah. Okey, dekat sini korang tengok ada perkataan dekat situ zabaha yang disebutkan sebagai apa maksud zabaha? Menyembelih. Zabaha, dia telah menyembelih. Ni fi'il madhi. Kemudian yazbahu, dia sedang menyembelih. Fi'ilmu Araz. Oh, bagus Araz. Okey, izbah. Fi'il amar. Perkataan yuzabbihuna ni ada dalam Al-Quran. Korang boleh tengok dalam kisah mengenai Nabi Musa. Yuzabbihuna abna'ahum. Pada zaman Fir'aun ni dia menyembelih anak lelaki pada waktu itu semua disembelih. Mesir tu adalah saksi bahawa anak lelaki, siapa-siapa yang melahirkan anak lelaki maka dia akan disembelih. Sebab Fir'aun cakap mengikut dia punya tukang sihir tu, kalau ada anak lelaki pada waktu itu lahir, maka dia akan menjadi nabi dan melawanmu. Dan jadinya pada waktu itu Nabi Musa pun lahir, makanya dia sembelih semua anak lelaki. Tetapi Allah selamatkan Nabi Musa, hanyutkan dekat air. Sampailah, siapa nama isteri Fir'aun? Asia ni dia ambil Nabi Musa tu dan dia pelihara, hidup di dalam istana Fir'aun tu sendiri. Jadinya perkataan yuzabbihu perkataan sedang, fi'il mudhari'. Fir'aun ni dia menyembelih. Bukan dia sendiri sembelih lah, tapi dia suruh orang-orang dia sembelih anak-anak lelaki abna'ahum, anak-anak lelaki pada waktu itu. Kalau korang lahir pada waktu itu, korang pun akan disembelih. Tapi alhamdulillah korang lahir pada waktu ni. Okey. Seterusnya Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya fi'il izbah adalah perkataan fi'il amar. Izbah. Sembelihlah. Nanti hari raya korban bulan 6 ni, kamu cakap dekat tuan imam tu, "Tuan imam, izbah." So sembelih. Izbah. Okey. Faham tak? Sembelih al-an'am. Kita sembelih al-an'am. Okey, seterusnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu satu mantap bukan? Biarlah aku yang buat.
Okey, dekat dal tu, cuba mainkan watak siapa dia. Siapa ada dua orang lelaki dan juga ada dua orang macam-macam dekat situ. Siapa nak mainkan watak-watak tersebut? Okey. Berdiri. Berdiri. No. Berdiri. Okey. That. Okey, macam-macam dulu. Okey, cuba. Mana? Ada member siapa? Secara berpasangan. Cuba. Okey, berbual lah. Nani dulu, yang dulu. Yang mana lah? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Mic mana? Okey. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam ya Amar. Okey. Lepas tu? Terus? Ini dukung Mubarak. Kuat sikit. Ini dukung Mubarak. Hidukum mubarak. Jawab dia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tahu macam haji. Maksud dia? Semoga Allah menerima amal kita dan kamu macam tu. Okey, lepas tu sebelah dia macam-macam tu. Kullu amin wa antum bi khair. Maksud dia? Terus berbual. Okey, bagus. Okey, dah duduk. Bagus, terbaik. Okey, perempuan pula ada. Okey, dua orang lah. Dua orang cepat. Dua orang. Ada manis-manisnya. Siapa yang bercakap ada manis? Okey. Cepat. Idukum mubarakun. Idukum mubarak. Rahman. Musuh. Okey. Sambung jawapannya. Mati. Okey, terus. Kullu amin wa antum bi khair. Jawapannya? Antum? Bi khair. Okey, bagus. Terbaik. Terima kasih. Okey. Jadinya dekat sini korang boleh sebutlah. Korang dapat sebut. Okey, seterusnya Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat Apa dia? Kenapa ada lainnya? Okey, muka surat 44. Muka surat 44. Okey. Cuba gariskan. Okey, bahagian ba tu dah buat belum? 44. Buat dah belum? Belum kan? Okey, bahagian 44. Bahagian ba. Bahagian ba. Iqra al-jumal summa ad'u alamata sahih. Baca perkataan tu kemudian letak alamat yang sahih. Okey, yang pertama siapa dia? Siapa nak baca yang pertama? Siapa dia? Haras. Cepat. Yang pertama ba. Nahnu nuzayyinu. Ya, letak kat bawah je, tak apa. Okey. Ini. Nahnu nuzayyinu baita. Okey, yang mana bergariskan? Maksud dia nahnu kami nuzayyinu. Yalah. Tanda right mana? Menghias. Mana dia? Ni. Hias baita apa baita? Rumah. Tanda right ni. Rumah. Okey, bagus. Baik, terbaik. Siapa lagi yang kedua nak? Okey, awak. Dah. Rajin dia. Yang kedua? Ulaika fuqara. Maksud dia? Orang fakir. Mereka itu fakir. Itu fakir. Mana? Okey, terbaik. Okey. Seterusnya nombor berapa? Nombor berapa? Nombor 3. Mana nombor 3? Yang mana nombor 3? Okey. Nombor 3 mana? Okey. Baca.
Maksud dia apa? Lelaki itu mengajukan daging kepada orang miskin. Okey, bagus. Okey, yang terusnya ya. Okey, seterusnya. Al-an? Maksud dia apa? Menyembelih haiwan. Bagus. Mantap. Okey. Ya. Apa dia? Okey, seterusnya. Allahumma salli wa Okey, jadinya korang dah faham kan? Korang dah faham apa nama dia? Maksud-maksud yang terdapat dekat dalam tu. Okey. Apa dia maksud haula? Haulai mereka itu. Haulai apa dia? Ini. Okey, dekat tangan ustaz ni dia ada nota kecil tau. Korang boleh tampal dekat buku. Tampal dekat buku, dekat mana-mana. Lepas ni, kalau korang sambung belajar pun dekat mana-mana, korang ingat balik ni. Sebab ni korang akan belajar sampai bila-bila. Dekat mana-mana tempat pun korang akan belajar. Apa nama dia? Okey, tampal lah letak buat azimat ke. Okey, paling penting sekali korang kena hafal tau. Korang kena hafal. Sebab perkataan ni korang akan ulang-ulang. Kalau korang sambung belajar pun sampai pergi mana-mana. Korang baca Al-Quran pun korang akan jumpa perkataan ini. Haulaika, ulaika dekat dalam Al-Quran. Pentingnya belajar bahasa Arab sebab bahasa Arab ni adalah bahasa Al-Quran. Bahasa syurga. Dekat syurga nanti korang tak cakap Melayu. Korang cakap apa dia? Arab. Korang cakap Arab dah. Korang cakap Arab. Dekat tak sihat ke? Dapat dah? Okey. Dekat kubur nanti, dekat dalam kubur nanti korang cakap bahasa apa? Dekat bahasa Arab. Dekat dalam kubur nanti Marabbuka. Siapa tu? Tuhanmu. Maka korang akan jawab amda. Allahu Rabbi. Dah. Ngam-ngam kan? Okey. Dapat dah? Bukan dah bagi tadi? Bukan dua dah bagi tadi? Ada yang dapat lebih tak? Okey. Pentingnya bahasa Arab ni dekat dalam kubur nanti, kalau korang tak dengar. Kalau korang tak belajar bahasa Arab, tapi dia bergantung kepada amalan lah. Tapi sekarang ni kalau apa dia ni? Kalau korang belajar bahasa Arab, korang akan dapat tahu dah jawapan yang sebenar-benarnya. Contohnya, man rabbuka? Siapakah Tuhan kamu? Allah. Rabbika, rabbukum ka rabbana? Bi. Sebab dia perkataan bi. Ana, saya. Kalau Rabbuna, Tuhan ke kami. Rabbuna. Kalau Rabbi, saya, Tuhan saya. Okey, faham tak? Okey, sekarang ni Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, sekarang ni korang Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, sekarang ni cuba tulis 3 perkataan yang menggunakan zabaha, yazbahu, izbah. Sekarang ni buka buku latihan, tulis 3 perkataan, 3 ayat, bukan 3 perkataan, 3 ayat menggunakan zabaha, yazbahu, izbah. Gunakan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Apa dia? Bukan YouTube tu. Ya, masuk YouTube. Tapi YouTube yang lain lah. Okey.
Okey, zabaha yazbahu isbah. Buat 3 je. 3 sahaja. 1 2 3. Contoh dia ambil satu ni, zabaha Muhammadun. Zabaha Muhammadun al-an'am. Dapat dah satu ayat. Muhammad telah menyembelih. Contoh dia satu ayat. 1 2 3. Ambil satu. Ni satu, ni satu, ini 2, ini 3. Faham tak? Okay, buat sekarang. Buat sekarang. Kalau macam fi'il amar ni, kemana fi'il amar nak guna? Ini mudhari. Ini madhi, mudhari dan fi'il amar. Contoh fi'il amar apa yang saya nak buat? Ya Muhammad, ya Mustafa kah? Mustafa Isbah. Isbah. Sembelihlah. Ya Mustafa, wahai Mustafa, isbah, sembelihlah. Haza ataupun hazihi al-baqarah, sembelihlah lembu betina ini. Contoh. Korang buatlah yang simple-simple boleh. 3 je. Yang ni fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. 3 paling senang. Senang je. Boleh. Tapi guna yazbahu. Guna sembelih. Hari ni kita belajar sembelih. Nak guna fail apa nama dia? Perkataan yang lain pun boleh. Nak guna perkataan yang lain pun boleh. Nak guna perkataan yang lain pun boleh. Yang penting ada fail madhi, fail mudhari, fail amar. Cepat, 3 sahaja, mudah-mudah. Kalau yang nombor 2 fail mudhari ni banyaklah dekat buku tu, banyak sangat. Al-ammu, yazbahu, al-an'am. Senanglah. Buat dulu. Boleh? Buat tulis cepat. 3 sahaja. 3 siapa dah siap bagi tahu, angkat tangan. Siapa dah siap? Siap dah, angkat tangan. Pergi. Siapa yang dah siap boleh angkat tangan. Boleh tak ambil Ustaz punya satu? Tukar, boleh tukar. Boleh ambil tapi tukar. Dah siap? Senang saja, senang. Senang sahaja, sangat senang. Sangat senang. Siapa dah siap? Siapa dah siap? Dah siap? Kejap. Okey, semua murid-murid ambil keras tu balik. Siapa yang nak buat tu? Cepat hantar ke depan, cepat. Okey, korang buat satu ayat. Cepat satu ayat. Ambil. Wakil, ambil wakil. Okey. Okey, buat satu ayat daripada bahasa Arab. Siapa yang dah siap boleh hantar. Hantar tadi. Kakak saya boleh Ustaz? Okey, baik. Okey. Siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap tadi? Saya. Mana mic dah satu? Okey, siapa dah siap? Saya. Okey, berdiri tempat masing-masing. Berdiri tempat masing-masing. Awak punya ni, siapa punya ni? Berdiri tempat masing-masing. Awak punya ke? Okey, awak baca. Apa yang awak tulis? Ya Afiq izhar. Ya? Apa? Okey, baca. Ya Afiq izbah hazihi dajajun. Hazi ke haza? Ustaz. Haza. Okey, maksud dia apa? Wahai Afiq, sembelihlah ayam jantan. Ayam ini. Ayam ini. Okey.
Bagus. Okey, seterusnya siapa? Okey, bagus. Apa namanya? Baca. Apa awak nak buat ni? Tengok ni. Dia dah buat yang ni. Cuba. Muhammad zabaha an-an'am. Maksud dia? Muhammad menyembelih haiwan. Menyembelih kan telah menyembelih? Telah menyembelih haiwan ternakan. Okey, bagus. Okey. Siapa yang dah baca tu boleh lekat ke depan. Okey, awak pula. Sini. Baca. Sampai. Nahnu nazbahu al-ama ba'da salatil ildil. Okey, bagus. Maksud dia kami menyembelih haiwan ternakan lepas solat Aidil Adha. Bagus. Okey, baik. Okey, dah siap boleh lekat. Siapa dah siap? Okey, awak pula. Baca. Pegang. Pegang ya. Huma yazhabani al-an'am. Maksud dia? Dua orang lelaki menyembelih haiwan ternakan. Okey, bagus. Menyembelihkan sedang ke telah? Sedang. Okey, awak pula. Yang dah siap boleh gantung. Huwa yazhabu Yazbahu. Maksud dia? Dia menyembelih haiwan ternakan. Dia lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, bagus. Okey, yang siap dah boleh gantung. Awak lagi. Okey. Al-mu yazbahu al-an'amu. Maksud dia? Pakcik belah mak saya menyembelih lembu. Sedang ke telah? Sedang. Bagus. Okey, boleh gantung. Dah siap boleh gantung. Duduk. Yang dah siap boleh gantung. Yang ni dah siap tadi. Mana budak tu? Awak. Okey. Nasbahu al-asdu. Al-asadu. Al-asada. Maksud dia apa? Kami Menyembelih singa. kami menyembelih singa. Okey, bagus. Okey, balikkan. Boleh gantung ke depan. Boleh. Okey, kelas. Okey, untuk kesimpulan, jadinya murid-murid semua duduk dulu. Main sampai kat sana. Okey, jadinya alhamdulillah kita dah belajar hari ini mengenai bahasa Arab. Korang dah boleh baca, korang juga dah boleh tulis. Alhamdulillah. Semua murid-murid semua sini baik-baik belaka. Bijak-bijak pula tu. Berikan tepukan lagi baru. Okey, alhamdulillah korang dah belajar. Jadinya penting, bahasa Arab ni penting tak penting? Penting. Okey, Ustaz ambil bahasa Arab pun sebab Ustaz dulu sekolah menengah sampai tingkatan 1 saja tau. Ustaz sekolah menengah sampai tingkatan 1 saja. Lepas tu Ustaz sambung belajar dekat pondok. Dekat pondok lamalah. Lepas tu ambil SP persendirian, lepas tu masuk universiti macam tu. Okey, jadinya Allahumma shalli ala Muhammad. Jadinya belajar ni kita Mustafa, kita belajar ni daripada kecil sampailah kita kita mati. Sampai kita mati pun kita masih belajar. Dekat dalam kubur tu bila kita dah mati akan ada soalan, ada exam dekat kubur. Korang pun kena jawab, tapi jawab dengan amalan korang lah. Paling penting bahasa Arab ni adalah bahasa Al-Quran. Apa dia? Apa dia? Dekat dalam kubur tu cek kita punya mulut lah. Dekat mulut. Okey, baca doa murid-murid semua. Kota kelas. Berdiri. Okey, semua terima kasih banyak. Boleh duduk. Okey, sampai kita jumpa di masa akan datang.